Dan perlu diingat ya, pegawai polis tidak diberikan kuasa untuk nak mengenakan seseorang itu sama ada RM10,000 ke, RM5,000 ke, RM3,000 ke, tidak ada kuasa itu diberikan kepada mana-mana pegawai polis di Raja Malaysia. So dalam notis tersebut akan ditulis RM10,000. Tetapi sebagaimana yang telah saya sarankan sebelum ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, sasaran kepada nilai tinggi kompaun ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang saya sebutkan sebagai pesalah-pesalah berulang yang degil. Ya. Nama-nama mereka telah pun dimasukkan dalam sistem tersebut. Dan apabila didapati dia melanggar lagi, mengulangi kesalahannya. So yang inilah patut dikenakan denda ataupun kompaun yang lebih tinggi. Tidak semestinya RM10,000. Mungkin dulu RM1,000, mungkin dia naikkan RM1,500. Ini terpulang kepada budi pertimbangan pegawai yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengutip kompaun tadi. So bagi mereka, pesalah-pesalah yang contohnya saya bagi sini senang saja ya, yang tidak memakai pelitup muka. Walaupun dalam notis tersebut diletakkan RM10,000. Tetapi dan diberikan tempoh 2 minggu untuk dia membuat pembayaran. Boleh merayu dan amat digalakkan kepada pegawai yang diberi kuasa untuk mengutip kompaun ini untuk memberikan pertimbangan bahawa kesalahan ini kesalahan tidak memakai pelitup muka. Mungkin pegawai tersebut atas faktor-faktor ini melihat seseorang itu adalah seorang buruh, seorang pekerja sambilan, misalnya ya, saya bagi contohnya ya. Mungkin atas budi bicara pegawai kesihatan ataupun pegawai kompaun tersebut boleh mengenakan RM50 saja. Walaupun dalam notis yang ditawarkan itu RM10,000. So saya harap orang ramai jangan bimbang dengan perkara itu. Tapi yang pertama sekali yang saya sebutkan tadi, elakkan daripada membuat kesalahan-kesalahan ini. Walaupun dikenakan RM50 kompaun tersebut, itu ia tetap duit. Kita hanya mengesyorkan kepada pihak kesihatan bahawa kesalahan-kesalahan sebeginilah yang patut dikenakan RM10,000, yang berulang-ulang, yang degil, mencabar undang-undang. Ya, sebagaimana yang berlaku kalau kita lihat di luar negara ya, ada pula individu-individu yang sengaja mencabar masuk ke dalam mall dengan tidak memakai pelitup muka dan mencabar security pihak keselamatan mall tersebut ya. Ini berlaku di Amerika misalnya. So orang macam inilah yang kita syorkan dikenakan denda maksimum ya. Ya, dengan sombong yang mencabar undang-undang yang di mana undang-undang tersebut adalah baik untuk kepentingan umum, bukan diri dia, kepentingan umum. Mana tahu dialah yang membawa penyakit tersebut ke dalam mall tersebut. Begitu juga dengan pesalah-pesalah yang melakukan pergerakan melintas negeri. Daripada negeri yang PKPB ni tadi ya, dia pergi ke negeri yang PKPP ni tadi misalnya ya. Dan akibatnya dikesan bahawa dialah yang membawa penyakit ini, mewujudkan satu kluster baru di situ. Dan orang yang ini kita syorkan dikenakan nilai kompaun yang tinggi. Mungkin tak sampai RM10,000, terpulang kepada apa? Suatu pengajaran kepada dia. Ya. So perlulah saya tegaskan sini, bukan kerja kami ya untuk nak menjadi alat nak mengutip wang daripada orang ramai. Bukan.